Okey guys, tak kisahlah korang gunakan iPad apa dan korang sedang mencari-cari satu casing yang best, yang function, dapatkan dalam beg kuning bawah. Sebab casing ni dia bukan sekadar casing toggle macam ni saja. Selain daripada lekuk ni yang mana kita boleh letakkan Apple Pencil kita, dan jangan risau dia memang cas, cantik juga. Dia ada dua lapis. Ini adalah lapisan dalam dia dan dia ada magnet kat sini. So, dengan magnet ni dia akan melekat cantik ke lapisan luar dia. Ini adalah lapisan luar dia. So, kita lekatkan macam tu. Cantik melekat. Kemudian kita boleh bukakan dia punya kaki bawah ni dan tutupkan sahaja begini dan boleh klipkan dekat bahagian sini. Okey, klip ni kita boleh juga letakkan kita punya pensel dan kita klip. So, lebih safety lagi. Jadi, untuk dua keadaan. Yang pertama, kita nak bawa secara formal, kita boleh bawa sekali dengan casing luar dia macam ni. Tapi kalau kita nak santai-santai, nak lepak-lepak, enjoy-enjoy, kita boleh saja buka dia punya lapisan luar dia, tanggalkan dan kita bawa secara santai begini sahaja. Memang sangat nice. Dia punya lapisan luar ni pun kita boleh jadikan sebagai satu stand holder. Kita lipatkan kaki dia, kemudian kita boleh letakkan kita punya iPad ni begini. Nak melintang macam ni boleh, nak menegak pun boleh sebab dia gunakan magnet. So, kita boleh tukar-tukar kedudukan dia. Sangat nice kan? So, pilihlah warna apa yang you suka. Pilihlah iPad apa yang you guna. Terus tekan check out selagi stok masih ada. Nice.